Ni waktu kejap je jalan, tiba-tiba je dah Zohor. Let's go, dah lambat. Lambat Cik solat Zuhur selalu lambat bila masa nak awal. Laju. Oh, Zeko, brief. Settle. Baru tahu yang kita boleh schedule post dekat Instagram dan Facebook serentak. Kita schedule post tu dekat Meta Business Suite. Weh, serius, memudahkan kerja tau. So aku dah schedule untuk YouTube, lepas tu ni untuk TikTok, lepas tu ni untuk Meta, Instagram dengan Facebook sekali. Settle. Tahu-tahu dah asar. Cepat betul masa. Sebab tu masa tu berharga. Jangan buang masa. Jom, sini biasa kan? Sini. Tak apa lah, tak nak mangga. Ya, insyaAllah. Doakan. Iwan. Dah beli ayam gunting tu, apa lagi? Makan lah. Macam biasalah, kalau nak pergi solat mesti kelang kabut. Tiba-tiba ada orang ajakkan duri pula. Aku pun on je lah. Lagipun perut dah lapar. Itu je lah untuk hari ni. Terima kasih dah tengok sampai habis. Kalau korang nak support aku, korang boleh tekan link Ko-Fi dekat description tu. Barulah aku semangat nak buat vlog lagi. Bye bye, jumpa next vlog.